tepi Sungai Rangga. Saya mahu berkongsi cerita bertajuk Angsa Bertelur Emas. Di sebuah ladang kecil hidup suami isteri yang bahagia. Suaminya bekerja sebagai penternak angsa dan menjual telur angsa di pasar. Mereka tidak kaya, tapi bahagia dengan hasil mereka. Di suatu hari, ada angsa baharu yang bergabung dengan angsa-angsa mereka. Kebesokan harinya, alangkah kejutnya mereka mendapati ada sebiji telur emas di kandang angsa-angsa mereka. Semenjak dari hari itu, angsa bahari itu akan mengeluarkan sebiji telur emas sehari. Mereka menjadi kaya, tapi mereka tidak suka dengan cuma hasil sebiji telur emas sehari. Suaminya pun berkata di sini, baik kita membelah aja berangsa itu. Isterinya pun berkata, pasti dalam berangsa itu lebih banyak telur emas. Mereka pun membelah perut angsa itu. Alangkah kekejutnya mereka mendapati perut angsa itu sama saja dengan angsa-angsa yang lain. Yang lebih menyedihkannya lagi, mereka tidak akan dapat telur emas lagi. Pelajaran dari kisah ini ialah orang yang tamak selalu rugi. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Okey. Dan soalan-soalannya ialah, okey, apakah yang dihasilkan oleh angsa setiap hari? Telur. Okey, telur. Okey, soalan kedua. Kenapa mereka tidak puas dengan hanya sebiji je telur emas sehari? Mereka tamak. Okey. Okey, soalan yang ketiga. Apa maksud tamak? Tamak tu apa? Orang tamak selalu rugi. Tamak tu apa yang adik faham? Tadi kan dia tak cukup dengan satu. So orang tamak ni dia apa? Dia nak banyak. Dia nak banyak. Okey, terima kasih dia.